Bukit Aman tumpaskan 3 sindiket FAP dadah bernilai RM45.6 juta. Kes 7 pelajar di Sentul yang dipercayai khayal selepas menghisap FAP mengandungi cecair dadah mendorong Bukit Aman melancarkan operasi khas sehingga berjaya menumpaskan 3 sindiket pengedaran FAP dadah dengan nilai rampasan RM45.6 juta. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, JSJN, Husin Omar Khan berkata, penyalahgunaan FAP mengandungi dadah sintetik kini menjadi ancaman baharu yang semakin membimbangkan. Terutama dalam kalangan golongan muda, beliau berkata, kejadian pada 22 Julai lalu melibatkan 7 pelajar di Sentul, termasuk 2 yang dikejarkan ke hospital, membuktikan FAP kini disalahgunakan sebagai medium pengambilan dadah. Susulan itu, polis menjalankan 3 operasi khas iaitu Op Keseng, Op Madarini dan Op Eristalis antara 23 hingga 25 Julai. Yang membawa kepada penahanan beberapa suspek tempatan dan warga asing serta rampasan methamfetamin, MDMA, ketamin, pel erimin 5. Ribuan kartridge FAP disyaki mengandungi cecair dadah. Siasatan turut mendapati sindiket menggunakan rumah di sekitar Lembah Klang sebagai lokasi penyimpanan dan pembungkusan sebelum bekalan dihantar ke luar negara, termasuk melalui laluan laut. Polis menasihatkan ibu bapa dan masyarakat agar lebih peka terhadap penggunaan FAP dalam kalangan remaja kerana ia kini bukan sekadar rokok elektronik, malah berpotensi menjadi medium penyalahgunaan dadah sintetik.